Okay, kali ni kita nak tengok ray murah bagi aku pernah pakai ray ni. Ray murah tapi okey lah bagi aku. Berkualiti. Ray ni kalau setakat nak main ikan kecil tu boleh lah. Ray ni macam nak main Apollo kau, nak main ikan haruang kau, boleh lah nak pakai ray ni. Okay, ray Dukio ni pun okey juga. Cuma dia berat lah sikit. FS ni dia berat sikit lah. Tapi boleh pakai. Boleh pakai lagi. Ni aku beli dekat kedai pancing TCE. Dia boleh, sedap je pakai. Ni lama juga lah aku pakai, tengok. Pakai agak dah atas. Ni okey. Harga pun murah dekat TCE. Ni aku pakai apa ni? Okuma ni okey juga, smooth. Tapi cuma ni dia tercabut dah. Dia tak sedap. Bearing dia kurang sedap. Dia smooth tapi bearing dia bila ikan tarik kurang sedap. Ni pun boleh juga lah. Ni murah juga. Tengok aku pakai sampai berkarat lah. Ni okey juga. Jenis tomau warna merah ni. Boleh lah, tengok. Boleh pakai lagi ni. Walaupun berkarat lagi ni. Tahan lasak lah. Ni pun sama toman. Dekat TCE ada, murah harga dia. Ni sedap juga pakai, boleh lah. Kalau nak main ikan-ikan ni. Ikan 2 kilo, 3 kilo. Ni kalau dekat Shopee berapa ringgit ya? Murah ya ni. Ni SO 4000 segailang punya. Ni pun ni jangan bagi kena air masin. Kalau kena air masin ni sakit lah. Kalau kena air masin ni cepat rosak kalau kena air masin macam ni. Ni keluaran ni. Kalau kena air masin cepat rosak. Ni pun sama FS daripada Dukio. Ni pun jangan bagi kena air masin juga lah. Guna boleh, jangan bagi kena air masin. Ni sedap ni. Ni smooth. Double handle daripada sisir. Ni sedap. Nak main casting sedap. Jenis macam ni. Double handle. Murah ni, dalam RM50, RM60 je boleh dapat. Harga berbaloi lah. Taklah berat sangat tapi dia stay lah. Dia stay, sedap pakai lah. Okay, beres.